Kadang-kadang pembangkang ni dia tak ada modal lah. Baru-baru ni maybe melihat report daripada Dawson, Johor mencatat nilai ataupun peratusan inflasi yang tertinggi bagi Disember 2025 sebanyak 2.3%. Johor paling tinggi. So maybe persoalannya, adakah kita lihat dengan adanya JSSEZ, dengan adanya pelaburan, pembangunan, adakah semua perkara ini benar-benar memihak kepada rakyat ataupun macam mana? Johor ni dia nak bahawa setiap ringgit yang kita dapat tu kena pulangkan balik kepada rakyat, dan itu dilakukan. Dan kalau kita lihat BKJ bantuan bantuan kasih Johor tu memang ada saja. Dan saya ingat masih ada lagi untuk dibagikan kepada rakyat. Dan saya lihat kat situ saya agaklah rakyat Johor ni memang sayang dengan Barisan Nasional lah. Sayang dengan UMNO lah. Dan kalau kita lihat mana-mana negeri ni kalau ada UMNO memang maju. Semua maju. Tinggal Sarawak je lah. Sarawak memang ada benda dulu, tak ada UMNO. Tapi yang lain kalau ada UMNO, insya-Allah maju. Kadang-kadang pembangkang ni dia tak ada modal lah. Jadi dia cari Johor ni tak ada apa-apa. Jadi kalau dilihat bahawa berita mengatakan bahawa inflasi 2.3 adalah tertinggi dalam Malaysia, dia gunakan dah. Dia spin lah benda tu supaya orang lihat bahawa kerajaan negeri Johor ni tak bagus dari segi mentadbir. Inflasi ni sebenarnya kalau kita segi teori ni ataupun dari segi praktikal ni yang telah di dunia dia buat bahawa kita ni kalau inflasi tu 2 hingga 3%, bermakna itu adalah satu ekonomi yang sihat lah. Bacalah balik. Saya minta lah Bekal Menteri Besar tu baca balik. Bahawa itu adalah perkara yang sihat dari segi ekonominya. Kalau tak ada inflasi, kalau kosong tu maksudnya macam mana? Tak boleh. Itu mana kita punya ekonomi tu tak bergerak. Membangun ni. Tak membangun.